Okey, disebabkan aku selalu dan suka buat kerja dalam kereta, lagi-lagi kalau aku out session kan, aku suka tidur dalam kereta, aku ada tilam lagi dalam kereta ni. So, aku dapatkan satu bantal daripada Tahan. Best weh. Bantal ni dia ada bagi sarung sekali. So, kalau korang nak simpan dan nak bawa memang sangat-sangat mudah lah. Ni korang buka dia punya ni, buka juga dia punya pengikat dia dan korang boleh expandkan bantal ni. Lepeh macam ni. Jangan risau, korang boleh buka je dia punya valve ni. Buka sampai habis dan dia akan mengembang. Korang boleh tunggu dia kembang sepenuhnya, tapi kalau lambat sangat korang boleh tutupkan satu valve dia. Lepas tu korang boleh tiup dekat sini. Tiup je, mudah je. Lepas tu bila dah kembang macam ni, korang boleh tutupkan valve dia dan boleh terus gunakan bantal ni. Nampak tak? Jadi digebu dah. Di dalam ni dia ada span dan juga ada angin. Selalunya bantal angin macam ni dia ada angin je tau, tapi yang ni dia ada span dan juga ada angin. Lepas tu dia berlekuk macam ni. Lekuk yang belah bawah ni dia lekuk dia kurang sikit, lekuk yang belah atas ni dia tebal sikit. Jadi kalau korang nak letakkan kepala korang, korang boleh pilih sama ada korang nak letakkan tengkuk korang dekat yang tinggi ataupun yang rendah sikit. Kat tengah-tengah ni dia berlekuk ke dalam. Jadi memang sangat selesa bila korang baring gunakan bantal daripada Tahan ni. Tak kisahlah kau nak pergi camping ke, nak tidur dalam kereta ke. Ini adalah bantal yang korang kena beli dan korang boleh standby je dekat dalam kereta korang. Nice kan? Ringan je babe, tapi best. Serius.